pertama, geng. Dia datang sini. Kanser ni. Ni kanser ni. Ni, Tuhan lagi ni. Dia lari ping. Ni, nyanyi hang kena bawa penimbang weh. Ni. Ni, tengok ni. Ni, tak boleh challenge. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi geng. Okey geng, hari ni, pagi ni geng, aku casting dan komplot dengan Amijai dan rakan-rakannya. Aku sebenarnya tengah tunggu diorang ni. Diorang tak sampai lagi. Jadi aku casting kat sini lah. Dekat parit macam kat belakang aku ni. Nampak macam cun. Ikan dia tak tahu ramah ke tak. Harap-harap ramah lah geng hari ni. Okey geng. Jom geng, kita tengok apa jadi, apa cerita hari ni geng. Okey, teruskan menonton. Hari ni setup aku gunakan reel Abu Garcia Max Pro geng. Rod guna Mojobest 614 LB geng. Mainline guna Seanight Master WD2 ni geng. WD2 22 LB. Okey geng, untuk hari ni umpan macam-macam bawa ni. Datang jauh ni kan, macam-macam bawa ni. Jump frog, soft frog, soft plastik, semua dia. Jadi untuk pagi ni ya geng, aku dah datang dah minggu lepas kat sini, tapi tak berkesempatan nak guna umpan ni geng, umpan chatterbait ni. Jadi aku cuba main kat sini, cuba ketuk dasar geng. Okey. Okay. Harap-harap ada rezeki lah. Rezeki di awal pagi. Aku sampai tadi meletup-letup dia dekat sini geng. Jadi nak try kat sini. Banyak kawasan dia letup-letup tu. Tu sana boiling dia. Jadi try sini geng. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi mana tu? Harap-harap adalah. Cepatlah dia ketuk umpan ni. Cepat dia ketuk, cepatlah dapat lesen. Mi datang geng. Baru sampai si Mi ni. Weh meletup-letup Mi. Tapi dia tak ambil lagi Mi. Jenuh umpan tekak lah ni. Meletup-letup Mi. Maling je lah. Jangan tercakap. Try. Tak apa, try. Rakam tak? Rakam ni. Abu. Pak Abu. Tu anak Pak Abu. Ini kelas strike ni jam. Jual harga dekat aku ni. Ya Allah. Aku nasi lemak itu kau dah rasa kan? Ini nasi lemak ni kau tak rasa lagi. Tak. Ni nasi lemak lain kan? Nasi lemak aku beli hari tu. Ni halui sikit. Tapi kau kena buka. Strike. Alhamdulillah. Strike pertama geng. Boleh lah. Amal kan. Ini kali kedua. Alhamdulillah. Terbaik geng. Strike pertama hari ni. Mantap.
Ada bau-bau gasak ni. Ada bau ah. Ada bau. Alhamdulillah. Dah tapau. Oi, ada ni. Kaya ada ni. Ni. Sajalah. Dia tu udakan dia tu. Simpang tu. Dia. Waduh. Kilanat betul. Lelah dia yang berada yang naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lah laki hang pula ni. Dah tarik dah Mi. Tu lepas dia dah Mi. Sayang ikan tu. Ha. Tu aku punya tadi Mi. Tu aku punya tadi tu. Apa dia ni? Apa dia ni? Alhamdulillah. Tu aku punya tadi tu yang lepas tadi. Ha? Yang lepas tadi tu aku punya tu. Anak klaim ah. Ha, klaim. Anak klaim ah. Kita tengok ada lubang tak? Ada kan? Luka. Oh tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Ah, tak ada patah balik ah. Ha, dia. Alhamdulillah geng, strike kedua. Terpacak. Wah, habis pipi tu. Weh, naik juga. Lucut. Aku dah punya nak melajak dia. Aku pun kecewa ni. Tidak kita boleh berduet tadi. Alhamdulillah geng, strike kedua geng. Kita cari geng. Kokok yang lucut tadi. Dia nak ambil lagi. Kutlah. Ha. Naik juga. Kali ni kita joget ni. Nah. Kali ni kita joget ni. Nah. Ganal aku. Mana? Ganal ikan aku. Biasalah. Ikan Kuala Lumpur haloi. Baik geng. Alhamdulillah. Ha, tu dia. Hang jangan tutup lagi jut hang tu. Aku kuler nak buka. Allah, jatuh ni. Ambil lah. Tak mali airkan tangan. Haloi. Padahal dia yang tu yang talok genal. Alhamdulillah, strike ketiga. Ami kata ikan aku yang naik tadi kecil. Tak peduli apa aku, janji strike. Kecil. Dia cakap kat aku. Aku saja baling kat situ, tengok naik juga. Aku nak pindah je lah, tengok udakan di sana tu. Sambil duduk je. Siapa yang kena? Dia tahu kat situ saya kena. Oh, angin. Ui, kena ni.
Ni renol. Duduk. Ni renol mi. Yang ni aku tewas dengan hang. Sambil duduk. Yang ni aku tewas dengan hang mi. Dia. Alhamdulillah. Janganlah lalukan depan muka aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yalah kuy. Cukuplah ikan gigit SP, tak payahlah hang gigit tali. Pergi putus. Banyaklah. Alhamdulillah. Oh, banyak ikan gigit. Hang tengok dia suruh pergi depan lagi tapi dia kas juga. Sementara tunggu kau berjalan. Ini jenis memungkiri janji ni. Cepat. Pakai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tukar pakai chatterbait ni. Alah, sangkut pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai chatterbait geng, try. Kalau dia ada, dia ambil. Oh geng. Dia datang sini. Pakai chatterbait geng. Tadi dia berlagak dengan aku geng. Dia kata ikan aku kecil. Kita tengok kali ni. Han tengok siapa yang kenal. Mana? Oi, ikan aku sakit. Yang ni ketumbuhan ni. Ni kanser. Ui, Aku tak kira. Aku nak sukat dulu. mana boleh? Ikan aku sakit nampak tu. Tengok tu. Sekilo dia ni. Tak sampai. Habis tu 930. Aduh, garu. Lemak. Tepi lah. Ni ikan aku. Strike keempat. Kenapa? Nak grip? Cakap lah nak grip. Nah. Ya. Cakap lah. Strike keempat. Tapi ikan ni yang dia ada ketumbuhan. Kanser ni. Ni kanser ni. Kanser perkara ni. So aku terpaksa lepaskan balik lah. Dia boleh dia. Jangan lepas situ. Sini. Ni. Pakai chatterbait bang. Baik. Waduh mantap. Mantap. Dia tu dung. Lemak mantap ni. Waduh. Aduh. Taguk. Alhamdulillah geng. Gorgon geng, gorgon. Alhamdulillah. Pakai chatterbait. Dia sedut dia datang. Dia datang ke depan tu. Kejut tu. Cuba lagi geng. Angin tiup. Mi, tuha lagi Mi. Dia lari pergi mana? Kenal weh, tak boleh faham. Sok. Mi, ada dia kenal Mi. Mi, yang ni hang kena bawa penimbang Mi. Mi. Penimbang. Weh, bukalah penimbang. Tolonglah. Weh. Jangan macam tu. Tapi nak Abang dia aku ke? nama hang Ami ya? Abang dia aku ada tadi. Lah. Aku yang kan abang dia siapa? Abang dia aku. Oi, benar ke? Awaknya dia tak mau buka mulut. Kalau aku start motor jadi cerita. Jangan dah buat lawak ni. Aku tertawa ya ni. Kalau aku start motor jadi cerita. No. Dia. Lambat betul. Kosong. Tengok tu. Berapa kilo ni ah? Aku rasa ni sekilo lebih ni. Ni 1.2. Tadi 1.2 dah. 1170 sekilo 100. Mana. Sekilo 700 tu.
Sekilo Sekilo 100. Ya. Yang ini 75 gram. Oh no. Nah. Jangan nak bohong ini punya berat. Lemak. Percaya aku pada kali. Ini 70 gram. Tengok sikit. Lagak. Menjonggoi. Wah, alhamdulillah geng. Seekor lagi gorgon ni kat sini. Laki bini kot. Laki bini kot aku dapat tu. Dua-dua gorgon. Kalau dapat lagi saiz gorgon lah dekat sini. Dok. Kalau ada sekok lagi gorgon macam tu Mi, mungkin dia punya skandal. Tadi tu laki bini dah. Pui. Ni genol. Ni tuha Mi. Tuha ni Mi. Mantap Mi. Alhamdulillah. Mi. Tak boleh jalan. Tengok dah berlagak. Belum boleh challenge. Tak boleh challenge lagi. Alhamdulillah geng. Geng, yang ke-6. Tak apa. Kita cari dia punya partner. Mantap. Dia pun tengah mengawan tu. Dia pun ni tengah mengawan tu. Tawa. Aku tolong carikan dia punya ni. Alhamdulillah geng. Lapas. Cih. Tidak, kawan tu dah ada kawan dah. Aduh, tak lekat pula. Kecoh bah ini dah. Dah. Berangan je kot. Allah, tak lekat juga. Aduh. Dia nak kena betul-betul kat dasar. Macam ni ke? Macam tu Mi. Yes. Wah, Mi naik lagi lah. Dia naik lagi. Alhamdulillah Mi. Ni Mi. Ni, tengok ni. Ni, tak boleh challenge. Tak boleh challenge. Alhamdulillah. Okey geng. Alhamdulillah geng. Nampak gaya dia sesi pagi dekat Port Songseng geng. Port Songseng Teluk Intan ni geng. Aku dengan Ami menggasak geng hari ni. Alhamdulillah. Jarang-jarang menggasak tu. Aku naik 2 ekor gorgon. Padu mantap geng. Okey geng. Aku stopkan dulu video untuk sesi pagi sebab aku rasa ni pun kalau aku edit mau 20 minit ni, jadi aku terpaksa buang-buang nanti konten-konten yang menarik tu. Jadi aku stopkan dulu. So kami nak pergi berehat, nak pergi makan tengah hari dulu, dan petang nanti sambung untuk sesi kedua geng. Okey, teruskan menonton geng. Yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Tunggu sambungan kedua. Episod akan datang minggu hadapan geng. Okey, assalamualaikum.